Dan satu lagi isu yang kita nampak, dia taksub pada ketua ajar sesat tu. Contoh, ada seorang guru di Selayang, guru wanita, dia kena breast cancer tahap 3. Dia pergi berubat dengan satu syekh tarikat Nasabandiah Al-Qalidiyah di Negeri Sembilan. Dia berubat, ustaz tu buat air, sembuh. Ni seorang guru ni, guru agama, sembuh. Bila sembuh, dia taksub tu sampai orang cakap ustaz tu suruh apa dia buat. Sebab dengan kesembuhan dia dapat tu, dia taksub. Yang saya cerita tarikat Nasabandiah ni, tu guru dia tu mengaku Imam Mahdi. Mengaku Imam Mahdi. Dia percaya bulat-bulat tu guru dia tu Imam Mahdi. Sebab taksub ni, perkataan taksub ni. Saya cerita sikit lah boleh, tarikat ni, tarikat Nasabandiah Al-Qalidiyah ni. Dia tarikat ni kalau jalan betul tak ada masalah. Tapi kalau guru bawa tu tak betul, akan jadi masalah. Tarikat ni Negeri Sembilan berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Dia punya taurik, dia punya zikir, dia punya puasa, semua ikut aturan. Satu masa ada 2 orang kasyaf, pemimpin kanan, dia punya khalifah kanan tu dikatakan kasyaf. Kasyaf ni dia boleh nampak masa depan. Dia kata, dia beritahu dia bermimpi tok guru dia tu Imam Mahdi. Jadi yang lain tu ahli tarikat tu semua percaya. Bila ini kes ni 2023, baru lagi.